Untuk korang yang ada keluarga yang pergi haji, korang nak hantar dia orang pergi haji, ni tempat dia. Moven Peak. Tapi kita boleh masuk situ, hantar je jemaah. Tapi korang kena parking kat dalam masjid. Ni tempat area parking. Ni masjidnya. Lepas tu nanti kita kena jalan kaki. Lepas tu korang kena standby lah. Kalau ada kerusi ke kan, tikar ke, korang kena bawa. Sebab apa, nanti saya tunjuk. Sekarang kita nak jalan kaki pergi ke sana, ke Moven Peak. Ya, di situ lah kot ya bunyinya. Jalan. Laluan pejalan kaki untuk kita nak pergi ke Moven Peak. Tu gerbang masuk utama masjid. Boleh tahan juga jalan kaki kat sini. Masa 5 minit kalau nak sampai. Okey, ni pintu pagar nak masuk Moven Peak. Okey, ni pintu masuk. Ni Moven Peak Moven Peak ni tempat bulatan untuk kita turunkan penumpang. So bila turunkan penumpang kita kena keluar pergi parking balik ke masjid. Itu yang saya masukkan tadi. Alright. Tengok punya ramai umat manusia. Perumahan pada handle bagasi dan menggantung lanyard di leher. Sebab itulah kenapa kena bawa tikar. Inilah sebabnya. So kalau korang nak datang, maka kena bawa tikar lah, ataupun kerusi healing kan. Boleh bersantai-santai kat sini. Itu saja yang saya nak kongsikan sekitar keadaan untuk hantar jemaah haji kat sini. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.